Assalamualaikum, welcome back to MYJ Villa. Alright guys, on the bike again. Semoga kali ini kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahi rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan kita, insyaAllah. Okay, konten kali ini is a Malaysian Bike Week guys. So heading to Malaysian Bike Week on the first day. Kita kebetulan kan cuti raya haji, kita direct ambil cuti, tak balik kampung pula, kita settlekan Malaysian Bike Week. Lepas solat Jumaat dah boleh masuk pukul 2 tu lah untuk public. So kita nak usar apa yang ada dekat sana. Sekarang ni banyak motor yang di launching. M-Force dia tapau satu hall A dan juga motor-motor brand yang lain lah ada buat launching macam Kawasaki ZS10R, ZS10RR atau Sugami Z1100, 1100. Mana boleh lah 1100 ke 1100 ke, janji mau tahu lah. Okay, so kita heading ke sana. Kita nak tengok kat mana, sebab kali ni saya punya fokus sebenarnya nak test ride lah. Kita nak tengok beberapa banyak motor yang dah di launch, dah diberi peluang untuk test ride. InsyaAllah test ride tu tak tahulah, tapi launch banyak lah. Jadi kita nak tengok lah. Dan saya tengok di web Malaysian Bike Show pun, dia punya test ride kali ni, wow, dia dah tak guna test ride yang dekat belakang kat SOK tu, House of Kambing. Dia memang kena bayar tiket baru boleh test ride. So dia keluar daripada hall B, dia cakap lah. Dan dia bawa pusing lah, akan ada masa lebih kurang dalam 4 km plus. Oh, dalam tu saya pernah pusing lah. Dulu masa Kawasaki test ride dan sendiri pusing dalam tu. Memang lah tak boleh nak test laju ke apa, buat cornering, acceleration tu boleh lah, rasa kita tak banyak lah. Tambah time orang boleh kejut pula nanti lah. Tak tahu lah cuti ke lagi idea ada ni. Jadi let's go check it out guys. Kita tengok apa yang ada kali ni dekat bike show. Selepas saya buat test ride, mungkin boleh cover up dekat hall-hall yang ada apa motor yang di launch dalam segmen-segmen yang saya ambil lah. Kalau nak layan semua segmen, 10 malam tak habis mat. Dia dah ada pukul 10 pagi dan 10 malam. So ni dah pukul 4 solat Jumaat, dah 2.30 ni keluar. So terus nak pergi ke sana lah. Dan tengok terus saya nak masuk dan test ride. Mungkin terus video kita akan naik kepada test ride motor-motor apa yang saya nak test ride dalam segmen yang saya minati lah. Dan berpeluang yang lain kita tengok yang lain lah, sebab dia punya route pun panjang test ride. Jadi takut tak sempat cover, mungkin 2-3 kali nak datang. Wallahualam, kita layan je guys. Gas. Kita sudah di MAEPS Malaysian Bike Show. So tak tahu bagi motor ni kat mana. Kita tengok, tanyalah kat depan ni mana bagi motor, mana boleh. Masuk straight. Alright. Bagi depan. Mana ada parking? Find closest one, I think. Ada je lah. So sini tempat simpan helmet. Ni apakah boleh? Boleh parking memanjang lah ni. Boleh parking memanjang lah. Belakang dia lah. Balon ni lah, bukan ada kereta pun kan. Dah di Malaysian Bike Show. So kena masuk dalam. Tiket pun kita dah beli. So buy mana atas? Okay, so ada bagi kot nak naik atas ni.
Kalau dululah kita exercise je. Kuat kaki. Tinggi kat Mat, nak naik. Berkicap juga. Okay, tak apalah. Lagi kat atas tu dah landai. Kita naik bukit kan. Hill climb. Pelan-pelan dah start dah mula sikit. So, kita tengok terus tempat test ride dia kat mana. Kita kena indicate dulu. Right. Alright. Kita dah sampai dekat bahagian ticketing. Ticket purchasing. KU wristband collection direct online. So sinilah tanya. Direct purchase. Ya, ready purchase? Sini. Sini. Sini dekat counter. Ya. Pergi terus counter. Ya. Thank you. Okay guys. Masuk. Kita nak tengok tiket. Tiket dah beli. Kita just tunjuk kat counter lah. Oi, mengah Mat, berkicap juga. Sekejap, walaupun taklah rasa jauh kan. Tapi kejap. Kita ambil wristband dulu. Dan kena register kot apa-apa ada merchandise ke. Allahuakbar. Sawak. Alright. Mana? Boleh? Boleh. Ada merchandise ke? Ada? Kita kena beli kat dalam. Merchandise kat dalam. Ini macam mana pakai sendiri? Sini. Boleh. Pakai sendiri nak saya tolong ke? Boleh kak. Sebab dah pegang phone, pegang kamera. Guys, tengok ada orang tolong ni. Macam nak masuk theme park tau. So laki nanti boleh letak kat hall A1. Okey. So isi nama hall A1 lah. Sebelum pukul 4. Pukul 4 dah nak announce pemenang. Oh, okey. Baik, terima kasih. Sebelum pukul 4. Okey guys. Lucky draw sebelum pukul 4. Okey. Lucky draw. Boleh menang. Jom let's check it out. Okay guys, kita masuk dekat hall A dulu. Saya tak tahu kat mana jumpa. Saya nak pergi buang lucky draw ni. Tak tahu kat mana lucky draw ni nak tanya. Kita pukul 4. Alah, kalau tengok nanti showcase motor ni. Oh. Habis masa. Kita gini dululah keluar ke mana. Memang kena masuk sini dulu. Tak pastilah. So just walk through dululah. Macam ni. Tengok nak macam mana. Tak berani nak cakap haluan dia kat mana. So guys, ni dah masuk hall apa lah, tak ingat ada map. Tapi sini bahagian aksesori lah. So gearing apa semua ada. So sekejap lagi lah kita tengok. Terus nak menuju, kalau boleh test ride terus. Berpening-pening kepala. Tak lagi baru kita buat tour kat sini. Cuaca pun makin gelap. Aku tak sempat hujan. Okay. Oh, kat luar nampak tak ramai, tapi dalam booth dia ni quite a lot of people lah. So okay lah, besok lagi ramai lah nak datang awal-awal pagi. Tak sesi pagi tadi sebenarnya sesi media, so tak boleh datang. Kalau boleh masuk sesi media lebih bagus. Memang tak ramai lah. Kita tengok kat luar dulu lah macam mana. Okay, jumpa dah counter lucky draw. Saya nak pergi letak dulu saya punya lucky draw. Harap lucky lah, InsyaAllah. Dah submit. Then kita pergi cari test ride. Dia kata dia akan call, sama ada call atau duduk dekat stage sebelah pukul 5. Entahlah, kita cuba tengok keadaan macam mana. Booth test ride. Atau ada motor available ke untuk test ride ni? Macam tak buka, macam buka. Kalau kawan kasih, oish, nak kali dah kawan kasih ni. ATM baru try. Tengok motor-motor lain mana yang dia buka.
Mungkin besok kot macam ni. Allahuaklam. So jom kita tengok dulu, check it out. Ada motor kita test. Oi, test ride booth tak ready lagi lah. So ini sampai pukul 6, mungkin besok kot. Nampak gayanya. Alamak. So ini yang ada pun beberapa motor lah. Ada Honda Translab apa semua. Boleh lah kita test dulu. Kalau ada tim Honda lah. Dan kita tengok. Kalau ada peluang apa kita boleh Translab, bagus juga. Memang the segment we are looking for. Kita dapat juga test ride untuk Translab 750 kat sana. So kena register dululah kat sini. So lesen kena ni lah, B full baru boleh. Kalau tak ada B full tak boleh lah, motor B bike kan. Okay guys. So ada rules kita kena ikut lah. Lagi apa kena buat? Tunggu sana, dia akan panggil nama. Okay, jom. Okay, baik, terima kasih. Helmet boleh pakai sendiri kan? Helmet boleh pakai sendiri kan? Alright guys, jom kita tunggu. Kita ambil dah masa kita untuk test ride Translab. Akhirnya dapat juga, lalu dah tengok saja. Tadi pun baru tengok baru rumah. Ni kita nak tengok bawa dia pula rasa macam mana. So jomlah kita naik buat lagi. Okay guys, kita naik nak setting mode lah. Rain, travel, user, standard, sport. Kita balance sport tu sport terus guys. Oh, dia very simple. Tak ride by wire ke apa. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, overall dia memang feeling tinggi. But on the cockpit everything, fender tak lebar, rasa macam dom. Cuma adalah feeling jauh sikit dia punya visor depan ni. But this shock lah dia punya sound. Dia tak ada filter dia. Mana ni? Okey, dia punya horn kat atas ha. Patutlah tekan silap. Jarang-jarang jumpa horn kat atas. Tu dapat test. Acceleration memang best. Okey. Fender dia macam ada sengit sikit lah. Ni dia slide pun tak tahulah banding ke. Dia punya feeling corner apa enjin sama dengan XEDB kan. So dia bunyi berak-berak dia. Kalau daripada segi stand up, standing, bawa pun ok, not bad. Kita berkongsi dengan jenama-jenama lain atas ni, dia akan ni lah, masa lah kan. Itulah bagi kecepatan. So ni dia memang bukan untuk test ride nak lagi, dia lebih kepada braking wise dia tak sepadu Triumph lah itu. Buat untuk macam nak bawa daily for me easy kan Fender. Dia tak rasa macam bulky. Dia memang good on it. Lampu mau yellow depan. Oh, nampak dia bagi yellow.
tak rasak lah 750. Command pun dia punya horsepower mesti dah dekat 80 kot, 90. Saya pun tak tahu cross spec. Kita meter top confirm 70 atas ni. Dia ada pitch shifter dan very nice lah. Harga dia era salah 50 something. Untuk bawa ni dan daripada segi heat, sekarang bawa tarik sekejap dia dah start rasa macam naik lah. Ini standard lah, dok bina pun bawa macam ni, teraja pun bawa macam ni. Ini berpisah tiada lah, motor sisi besar kan. Memang macam ni lah takkan dia. So road yang panjang, so memang boleh katakan test ride kali ni berbeza lah. Masa acceleration bukit dia okey lah. Dia satu drop term off lah. Dia satu punya ni macam not bad, pasir lah. Untuk ni dok J1 punya apa tu, engine braking dia pun not so teruk lah. Memang okey lah. Hatinya tak ada apa pun. Okey overall. Semua orang lalu lalang sini ya, jadi buat diferensi ya. Okay. Oh, ketinggian ni kita tak check lah, agak tinggi juga lah. Dia kata jintik lah. Ya Allah. Alright guys, angka blockade Translate 750, not bad. Oi, okay, nimble. Bawa pun itulah, harga tak okey. Motor okey, ni sedap. Yang ni dia tak gila-gila sangat. Oh, tapi tinggi lah. Saya pun menjengket. Ada booth elektrik motor ujung tu. Ni zone test KTM. Ini full sepanjang-panjang ni adalah Enforce. Tapi motor yang di launching tak adalah. Banyak motor-motor yang lama yang dah ada di pasaran sebelum ni. So itulah satu mobil Dili. Itu pun dah launch. Yang ni kita ada Peugeot dengan Royal Enfield. Royal Enfield ni pun boleh nak feeling dia punya ni. Test ride boleh kita test ride Royal Enfield. So itu sajalah kat sini. Kita test ride dulu Royal Shotgun Royal Enfield this time. Let's go. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Easy ride kali ni. Oh, easy ride. Come on. Okay, motor simple, tak ada mode, tak ada apa. Memang easy ride punya ni lah. Ala-ala Fan Middle Cafe Racer. Oh, banyak motor yang jalan ni. Kita follow lah. Agak jauh sikit tunjukkan dia memang. Oh, bagus lah. Masyad on the body. Ada sound.
Bismillahirrahmanirrahim. Let's go belakang. Alright, let's go guys. Mana break dia? Kita dah biasa bawa motor touring, tak apa naked sikit kan. Biasa sporty yang ni, kaki tu ke depan. Memang different lah sikit dia punya feeling. So kita cuba segmen lain. Rasa macam mana? Sedap. Dia aku rasa jeking-jeking pun. Dia bukan motor untuk good high performance punya acceleration. Dia lebih kepada memang santai ini motor lah. Saya rasa healing memang ni lah. Ini kat motornya. Oh, tutup baru clear. So memang nak santai-santai macam couple kat depan ni. Nampak motor memang nampak kau datang rem sebelah pun rem dia buat tak tahu ya. Aku dengan dunia aku. Ini motor Royal Enfield. Lepas tu dia berbeza sikit dia dengan dunia dia. Lagi kita try lot itu. Okay. On acceleration tak boleh nak cakap lah, motor macam ni memang okey lah. Memang dia punya karakter lah. On handling ni tak nak cakap kalau saya bukan segmen memang tak ngam lah. Tapi kalau siapa yang segmen ni memang rasa okey lah. Cuma kita ada bawa motor yang duduk position kaki kat belakang kan. Sekarang position kaki kat depan, lepas tu badan kena melengkung macam tu bergudang. Dia rasa tarik spine belakang. Dia longgar-longgarkan spine. Okey lah kalau try kan. Cik dia bawa motor macam tu lah. Dan ni pun okey lah. Apa yang minat boleh lah. Cuma tadi dengar masa start enjin bunyi macam kuat. Tapi duduk atas motor ni tak boleh dengar sangat. Exhaust belakang dia tu yang ini macam lah. Dia tak bunyi Charlie. Lebih kurang lah Ali bobber ke apa ke. Position lebih kurang macam ni lah. Ni gear 3. Gear 3 dia accelerate tak ni sangat. Tapi kita force dia ada lah dia nak pergi. Tak ada pergi dia bilang macam motor touring ataupun motor naked. Memang dia bukan untuk dibelas lah. Sedemikian. Nak masuk dekat jalan-jalan gravel pun bukan dia punya type lah. Tengok ambil angin untuk daripada segi nimbleness dia. Drop gear. Sampai gear 1. Dia menggerang lah. Tak macam tadi motor Translate. Dia ada engine braking tapi dia tak mengerang. Sampai kalau tak ada slipper clutch, tayar slip lah. Jalan berpasir lah ni lah. Okay. Kita try dia punya naik bukit macam mana. Gear 1 pelan-pelan. Enjoy kan, motor enjoy. Boleh lah naik bukit ni, tak nak masalah. Acceleration yang depan tu pun 650. Tapi cuma dia punya karakter dia berbeza lah. Nak nampak macam scrambler pun tak nampak macam scrambler. Dia mix lah kot. Mungkin ini buat sikit exhaust. Bunyi berak-berak. Pelangam. Tapi panjang lah guys kali ni test ride. Cuma tu lah bila banyak motor macam ni lah. Boleh merasa perlahan-lahan okey lah. Test ride laju gimana. At least boleh rasa nak lean sikit. Bukan lean nak racing, lean. Motor ni lean macam mana daripada tri straight line nya.
Dalam pun berpasir-pasir. Ini corner naik sikit bukit. Tengok dia punya naik tu ada kepoweran tak. Ni memang motor untuk relax amat. Dia bawa kasar-kasar pun dia tak ada, dia relax je. Memang orang kata cruise bike macam ni lah. Oh, dia makin slow dah makin panas kita buka motor. Cruise bike masih. Tapi juga atasnya ni corner-corner naik bukit tu. Kalau motor tu okey tak okey. Boleh bawa bagi free. Memang ngap lah motor je ni. Relax. Kalau suruh kan saya bagi kita macam mana nak jadi. Jenuh ni kaki dengan pinggang lah. Kau nak jalan jauh. Betul-betul jalan macam ni memang easy ride. Easy ride. Okey pak dia ada pengaum nak pergi rumah. Oh, Kementerian Pertanian. Masuk. Ni dia tak nampak. Kita try ni pula. Apa nama band? Oh, AMP mana ni dia? On the low RPM channel. Ini tidak gelabah. Dia on low RPM. Apa? Ya. Alright. Oh, dah lampu ni. Shotgun. Now look dia memang nice lah. Okay, oil cooler. Okay, oil yang lagi sebiji. That's right. Ini B650. Ya guys, B650 Interceptor. Ini low seat, dia ada dua. Lagi satu tu high seat. Okay, inilah rupa-rupanya. Dan let's get on the bike. Macam mana? Orang tak tinggi. Okay. Tengok ni. Tinggi. Ni kalau macam ni go flat foot. Rasanya maybe 830 kot. 830. Jom, kita ikut Marshall. Marshall dah depan. Jadi dia park sikit bawah. Betul-betul untuk feeling lah. Jom. Alright. Handle memang lebar. So kena ambil pen yang besar. Sama lah. Dia tadi masa berhenti dengar dia orang datang bunyi kuat. Tapi bila bawa tak berapa kuat sangat lah. On the bike lah. Orang belakang dengar. Dia panjang tu. Salah. Memang untuk easy ride ni betul. Dia punya position, dia punya cara kedudukan, handle dia semua tak boleh agresif. Dia betul-betul kena memang ambil angin. Angin guys.
Ni memang motor ambil angin, motor healing kita panggil, sebab dia easy ride. Tapi dia punya handle asal punya handle kepak, bawa memang macam ni. Tangan dia kena kemuk ke dalam. Dia memang karakter yang lain lah daripada shotgun tadi. Dia punya footpack dia tak ni sangat lah, cuma dia tetap ke depan lah. Memang kena menahan tangan lah. Nak bawa agresif, memang kena menunduk lah. Tunduk udang start. So drop gear, gearing up and down, back. Dia memang kasar lah sikit ni daripada shotgun tadi lah. Dia kasar sikit. So kita bawa motor ni relax untuk melihat keindahan alam di Max. Sebab tadi yang berada yang jaga motor ni dia bukan sales advisor, dia memang subcon yang jaga bahagian test ride lah. Ui, braking tak makan ni, serius lah motor ni. Braking je santai-santai kena bawa, tak boleh bawa laju. Memang biar braking dia tak boleh hard braking. Braking mengejut-mengejut ni, bahaya ni. Motor start. Uish, nak tegak wadam tak sampai tangan tu. Lain karakter ni. Memang motor ni diberitahu daripada England. Mungkin dia orang tinggi-tinggi kot, so pakai motor ni dia orang rasa sedap lah, sebab dia orang tinggi. Braking lah mantap lah. Dia macam besi je rasa, lekak. Motor yang santai-santai, motor untuk bergoyang, yang bergoyang. Mana pergi lah? Sini. Pasir. Okay, naik bukit. Tengok larat lagi tu. Oh, mampu. Oh, lupa. Mampu. Berhenti, lepas tu pula dia pergi apa? Techno Cafe. Pula. Ada power. Yang 50 pun ada power. Oh, ada super kelas. Itu bawa motor santai, relax. Dia bukan pulas pun pergi, dia kena ambil masa pergi tu. Style dia bunyi dengan motor ni, dia jadi style lah. Yang tu Corolla tu macam BMW lah. Dia punya lampu skena dia pakai jadi lampu brake dekat lampu belakang. Integrated. Ini Pasio. Tengok guys, style lah, Royal Enfield punya style ni. Dia ada peminat dia lah, Royal Enfield ni. So kita buat review on rasa lah. Kita spek-spek semua korang Google lah, ni cari je. Saya nak test ride saja. And then bagi komen bila duduk, macam mana rasa, apa position dia. Factoring punya position tu adalah segmen saya lah. Itu saya boleh komen lah. Dia minat macam tu, lebih kurang upright. Dia menunduk sikit, position kaki ke depan. Dia menunduk, position kaki ke belakang, dia panggil sport.
super sport ke, sport ke, atau ini atau apa tu, naked bike. Oh, ini light dia terbalik belah kanan lah. Okey. Baik, kita sektor 650. Dah. Ya. Oh, cooler juga. Try SRT ke. Okay guys, motor-motor test ride Enforce sangat banyak, tapi banyak motor-motor lama lah. Motor-motor baru tak ada lah yang di launch. Ingatkan ada. So dah test ride dah mostly. Kalau yang tu, itulah mobil Dili tu yang belum try lagi. Tapi tak apalah, kita tengok Enforce punya ni. Oh, sekali keluar memang ramai. Tak boleh ikut ni, bahaya. Okay, motor-motor Enforce. Let's go. Okay, ni saya lah test ride untuk hari ni, first day. Cuaca pun dah makin gelap, so tak ada motor-motor yang diminati selain daripada motor-motor baru yang dah di launching tapi tak ada test ride. So mungkin next time. Okay, ini KTM dan Jun Test 703F tak ada. Okay, jom kita tengok booth sepintas lalu apa yang ada. Alright. Ni apa? Oh, nut. Then, oh, motor lama-lama ni. Wah. Style mat. Motor zaman-zaman kecil aku dulu ni. Dah. Kita bagi orang ambil gambar tak apa. Ni Pak Long semua tengok terkenang lah. Zaman-zaman dia orang nak beli time tu, zaman memang tak mampu. Ni JDT. Aduh. Okay, earring. Dia murah earring. Ni Veloci Motorsport. Oh, Road 19 buat exhaust. Ni motor SZMV juga. Buat untuk show PS patut ED spotlight bagai dah. Aduh, S-Max. Okay, tadi boleh tengok booth S-Max lah, tanya dia. Okay, Brembo. Motor bag. Oi, lega lah masuk kena aircon. Jadi hangat duduk kat luar ni. Lantai Exmos pouring. Raya.
Asal boleh jawab, dia jawab. Senang flip up. Oh, ni gearing untuk clutch. Ni shut. So banyak produk Kawasaki lah. GV pun ada, GV extender box. Blue shut buat, sekarang GV pun ada buat shut extender. Minat nak cari gearing punya barang, aksesoris. Oh, tayar Metzeler. RC helmet pun ada keluar. Oh, ni Yohei. Yohei, tak ada carbon lah apa. S-Max. S-Max juga lah. S-Max apa? Origin. Okay. Ada cover dekat sini. Okay guys, kita di booth permotoran. Jom kita jalan tengok pula apa ada. Ini Bridgestone lah. Bridgestone. Dan ini ATV ya. MT M-Force Tactical. Kita sekali imbas je lah tengok. Bridgestone CATX. Okay. Ini segmen-segmen kita nak tengok. Ni bukan Cove, Watch 900. S900. Apa beza dia? Color ke? Okay. Skuter. Ini pun apa beza dia? Okay. Tengok yang baru launch ni lah. Yang 25. Tinggi juga lah. I'm expecting 6 to 5. Dah lebih low than 30,000 lah. Ini okey lah, ada price 39. 800. Tak tahulah ada quick shifter ke tak. Kena check spec. Tadi pun dah check spec, tak nampak lah pula built-in dalam ke, atau mungkin tak ada. I think. Okay. SYM Husky 200. Harga 10,888 lah. Not bad. Ini jalan ke tengok dululah guys, mana yang boleh. Cyclone pun banyak skuter sekarang. Ini Benda. Mobil share, Benda share dengan mobil daily kan. Ini yang bawah 10,000 ni. Air cooler. Cantik pun tu. Simple. Skuter. Alright, ladies and gentlemen, we're going to have our lucky draw for our favorite media Vivo here. And of course, ladies and gentlemen, for those who have registered with M-Force. Yang pertama, cepat berdua untuk program media kami yang akan bermula sebentar lagi. So, untuk pertama, cepat pertuan ini adalah untuk media-media yang telah mendaftar dengan M-Force. Alright, so once again, ladies and gentlemen, the lucky draw is up next right here. Yes, you can off it. 26. Ini tak tahu dah launch belum ah. Tapi tayar dah botok. Dah pergi test aku. Kita kena check tengok.
dikabarkan ada 2 jenis. Satu yang datang dengan adventure, satu lagi touring. Tak tahu lah apa beza dia, nanti kita tengok. Kita boleh tengok booth QJ Moto. Oh, JS Moto dulu sebelah sini. JS Moto. Boleh SBK champion kan. Apa lah champion dia. Tunggu usah dulu. Dah release lah price ni. Ingat nak test ride menatang ni ya. Tapi tak ada lah pula. Ni macam lower lah. Duduk tengok. Okey tapi lower. Tak pakai daily boleh lah. Lepas lalu. Okey, ni yang 820S. Okey. Saya tengok 500. Okey. Besar tak ya? Pak ni kita tengok tahu harga dia dulu berapa. Dah launch katanya. Berapa harga tak tahu lagi. Tak tengok lagi di social media. Next time. Kali kita ke QJ Moto ni, motor apa? LSB. Biarkan. QJ pun banyak motor lah. AX tu motor. Ni tu dia orang tunjuk. Apa launching juga ke show saja. 4 cylinder SRK 921. Oh, aduh Sport 600. Dia keluar lah PC besar 600. Kalau mau zone test pun keluar juga lah. Yang 552 kan. Yang ini 450. Cutting nampak macam GM Moto 450 MT. Oh, style lah. Depan pun macam 450 MT je. Oh, viewing quick shifter. Ini sesuatu yang menarik lah. 800 lah. SRT 800. Allahualam. Tak tahu juga kalau 800. Tak nombek. Ni Ari. Tadi mau launch murah-murah dengan skuter. Tengok Ella dulu. Motor-motor kecil dia. Oh, ni lah tu 450 RX. Oh, yang tu 800. Ini 450. Ini tak ada quick shifter. Ni 600 je. 400. Sport 400. Ni SRT 800. Ada padu 4 piston. Ini di Ari CF motor lah ni. CF motor 1000. Ini 1000 FTX. Tak ada test ride. Saya cakap apa ATV pun ada guys. Ini motor. Tengok ini Escape 700. Ni Escape 700. Oh, right. Ini sport.
yang hitam ni colour semua. Ni 1,200. Okay. Tak ada booth mana lagi? X-Switch. Kita tengok booth X-Switch. Kita ada booth LS2 juga. Ini W Moto. Moto ni macam-macam ada. Bawa lain motor daripada yang lain lah. Satu-satunya motor 200cc guys. So dulu SYN 185 kan dah ada 200cc. So di motor macam lah. Ni apa? Skucai. Skuter macam kapcai. Ni nampak 50 400 lah. Okay, tu dia guys, dekat booth Enforce Hall A. Oh, ramai. Nak tengok booth-booth yang lain pula, apa motor yang ada. Sekarang Enforce tengah leading, market leader sekarang ni. Di luar sudah mendung, belum nak malam tapi mendung. So ada jualan-jualan sikit lah di luar ni macam biasa. Cuma nak tengok hall seterusnya. Ini hall A. B and C tak sure lah mana. Nak kena tengok map balik. Oh pasti. Okay, ni hall C belah kiri ni. Belah sana apa? Marty Corp Academy. So kita tengok hall C. Apa yang ada pula dekat hall C kali ni? Jenama motor. Hall C. Ini brand-brand motor yang ada. Okay, jom kita masuk tengok brand-brand motor di sini pula. Hall C. Okay guys, GV aksesori, spare part, Kawasaki baru launch. Inilah booth dia. Kita tengok dulu sebelah sini. Kawasaki. Ada launching lagi ke? Kita ada GV. Inilah GV box extender. Tadi yang saya cakap macam Shark kan. Dia boleh jadi side box juga. Side panel lah. So memang special sikit ni. Tengah apa lucky draw ke? Ini booth Honda. Honda ada launch apa? Honda. Ramai lah pula kat sini. So Royal Enfield. Royal Enfield lah, Royal Enfield. Jom kita tengok. So. Oh, dah ada. Motor apa kat ni? NX 500. Ini yang kita test ride tadi. Rika Twin dan Grand Slab. DB NX. Kita ada booth KTM juga di sini. Kaki kepada Pulau Ringgit Malaysia. Soalan yang pertama adalah
Oh, Zontec. Apakah masuk lampu isyarat hijau? Alamak. Ini buat suruh buat jawab tak apa ni. Alah. Jawapannya adalah isyarat hijau. Betul. Oh ya, ada kereta lah. Oh, ada masuk juga. Kita bagi harga sekarang juga. On the spot kita bagi. Okey, rapid kita ada dua motor yang kita display kat sini daripada dua kategori dan dua pasukan. Dan yang kedua adalah produk kami yang paling baru. Collab yang paling baru yang kita display kat sini yang ada. Sorry, semua sekarang. Okey, ada lagi tak siapa-siapa yang nak hadiah daripada pihak Rapido? Anybody? B. Yamaha tak ada orang satu test ride lah. Okay, so mungkin baru ada. Lag juga. Suzuki tak nampak pun masuk lah. Suzuki tak participate. Suzuki nak buat surprise. Ingat dia nak launch S27 sini. AYT. Boleh dulu ambil gambar, tak register dulu baru tengok foto pun boleh. Dan tengok foto tidak register pun boleh. Okey, ini saja dia. Okey guys, itu dia lah tadi kita punya walkthrough auto show pula lah, Malaysian Bike Show di hall A, A1 and C. Test ride pun kita sempat, tu je lah. Honda Translate 750 dan juga Royal Enfield shotgun dengan apa tadi, Bear Interaction ke 650. So itu sajalah. Entah hari kedua datang lagi ke atau tidak, itu pun datang mungkin test ride lah. Mungkin ada video-video test ride yang akan menyusul part seterusnya. Jadi setakat ini sajalah video kali ini. Dan kita berjumpa lagi di lain siaran. Assalamualaikum. Oh, sebelum tu jangan lupa like, share dan juga subscribe. Berjumpa kita lagi di lain siaran. Assalamualaikum, ciao ciao dan bye.